Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Bertemu lagi saya Zaza. Ini Zaza bersama suami. Okey, kita berada di mana bang? Kita berada di Cafe 47. Kita bersama dengan ownernya sendiri. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak tanya, di manakah terletaknya Cafe 47 ni? Cafe 47 kalau itu base buat Cafe 47 kan? Oh, dekat dalam base dah ada. Dia kan tunjuk sini jalan. Kalau dia nyeti dari depan tu belakang Toyota. Oh, belakang Toyota Manjung. Okey. Apa yang istimewa ada kat sini? Kalau ikut alamat saya tadi, alamat key dia sini. Dan penyet kan? Oh. Yang penyet itu mi pandung, nasi goreng kampung. Oh. Itu ayam buat crispy lah semua. Dah lama ke kafe ni buka? Tak, 3 tahun, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Oh, okey. Pukul berapa dia beroperasi? Pukul 9 dah ada. 9 pagi. Pagi sampai 9 pagi hingga 10 suku malam. 10 suku malam. Hari apa cuti? Kita tak tahu hari apa Hari cuti. Isnin cuti. Oh, hari Isnin cuti. Setiap hari Isnin cuti. Hari-hari lain kalau cuti umum ke cuti? Oh. Cik Am ke memang buka lah. Isnin. Okey. Selain kafe ni, ada buka kafe lain tak? Selain kafe ni, kafe 47 cawangan dia ikut Sericing lah. Oh. Sericing Keplek. Dia punya menu lebih kurang sama. Sama yang ada dekat kafe 47 ni. Tapi apa yang istimewa ada kat Sericing? Sericing menu tu daripada segi. Oh, dia ada macam-macam ada kat situ lah. Okey. Menu apa yang special? Menu yang situ kira saya tengok yang nama saya. Dia Oh. buka 1 Julai tu. Nasi goreng kampung tu. Baru buka 1 Julai 2026. Selalu dia minta nasi Tahniah. kampung, mi goreng mama. Okey, selain ada makanan dan minuman, apa lagi yang ada kat sana? Dekat Sampah. Sericing kat dia ada ATV, memanah, itu lari dan bunyi. Maknanya boleh duduk sana lah, boleh tidur sana sekali. Boleh sana. Oh, okey. Dia sesuai untuk family day. Oh. Mancing. Lepas tu mandi herba. Oh. Mandi herba bukan mandi herba yang macam biasa. Dia punya tub tu mahal. Tub Oh. yang saya beli tu, satu tub tu RM5,000. Oh. Dia ada bentuk apa, panas sejuk. Bayaran macam mana? Bayaran setahu saya apa RM25. Tentang minit je. Oh. Lepas tu selain tu pandai melukis. Ni antara gambar kami yang telah dilukis. Apa YouTuber Zaza yang telah dilukis dia lukis kejap-kejap tu. Jadi dia tak ambil gambar kami yang dia lukis. Dia bagi free untuk kami ni. Alhamdulillah, cantik. Kepada anda semua, kalau nak datang kemari untuk dilukiskan gambar oleh encik ni, boleh datang ke sini. Wajahnya seperti pelakon Rahim Razali, tapi dia tak ada kena-mengena dengan pelakon tersebut. Apa pun, semoga terus berjaya dalam perniagaan. Terima kasih di atas penerangan tadi. Okeylah. Kepada anda semua, jangan lupa terus datang ke 47 di Manjung ni. Bermacam-macam makanan ada. Nanti kita akan review lagi dan kita support lagi. Okeylah. Kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share dan komen YouTube kami. Kita tak salu.